Pagi indah, cuaca nyaman, udara segar, sinar melati. Selamat pagi saya ucapkan, semoga hidup sentiasa diberkati. Assalamualaikum. Pada hari ini, tanggal 19 Jun 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman 1 dikunjungi oleh guru-guru bimbingan dan kaunseling dari Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan. Sempena program menyulam jaringan menyemai inovasi, jelajah Kedah dan Perlis tahun 2025. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyaksikan bagaimana program pada hari ini berlangsung. Jom! Ya Allah, pada pagi yang damai ini, kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Haid 1 dengan penuh rasa rendah hati menyambut kehadiran tetamu-tetamu kami yang dikasihi dari Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan. Kami dalam mendidik dan membina insan, berilah kekuatan kepada kami untuk memperbaiki kekurangan, memperkukuh kekuatan dan memajukan potensi sekolah kami dengan penuh hikmah dan kesungguhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesihatan, keselamatan dan kelapangan urusan kepada kami semua. Panjangkan usia kami dalam ketaatan kepadamu. Lipat gandakan ganjaran atas setiap langkah kami dan setiap usaha kami demi kelangsungan. Jadi satu tuan rumah saya, pengetua Cikgu Nur Zamziza binti Ahmad, mengalu-alukan kehadiran semua delegasi dari PPD Kintas Selatan ke PPD Kubang Pasu, iaitu ke sekolah kami SMK Darul Aman Haid 1 SSD untuk pendidikan khas. Seterusnya yang saya kasih barisan guru kanan mata pelajaran. Kalau yang ada di sini guru kanan mata pelajaran kemanusiaan Ustazah Mu'minah. Guru kanan teknik dan vocational Cikgu Isyarah. Seterusnya guru kanan sains dan matematik Dr. Putri Darisha.
Okey, seterusnya yang saya kasihi barisan guru-guru bimbingan dan kaunseling saya. Okey, Cikgu Rokiah binti Mak Yusof. Contohnya Cikgu Nur Hasliha Husainah binti Hasbalah yang kami panggil Cikgu Aina. Okey, seterusnya yang saya kasihi tuan rumah ni yang kita gunakan tempatnya pada hari ini. Okey, Cikgu guru media kita Cikgu Nur Mazliza binti Zainal. Okey, seterusnya saya nak sebut semua lah sebab semua memainkan peranan. Okey, yang seterusnya yang saya kasihi guru penyaras bestari sekolah saya iaitu Cikgu Muhammad Nasir. Dia untuk pegang mouse tu dia lah tu. Okey, seterusnya yang saya kasihi yang cikgu-cikgu tengok tadi kami tak ramai tapi kami ada, iaitu guru-guru lelaki saya yang tadi jadi penyambut tetamu tu. Okey, di belakang sana Cikgu Muhammad Ali Azizan. Okey, seterusnya Cikgu Wan Muhammad Syamil. Okey, dan seterusnya yang saya hormati semua barisan yang saya difahamkan adalah guru bimbingan dan kaunseling daerah Cinta Selatan. Okay, dan yang terakhirnya yang saya kasih barisan anak-anak pusat sumber pengawas pusat sumber sekolah yang diberi tugasan pada hari ini untuk rakamlah kita punya momen-momen pada hari ini. Sumbangan yang diberikan oleh macam sini support unit yang pertama di sekolah kami iaitu unit bimbingan dan kaunseling. Sumbangan yang unit bimbingan dan kaunseling buat untuk ketiga-tiga bidang yang kita ada di sekolah. Okay? Memang sangat membantu. Jadi sebab tu kita lihat dah banyak kejayaan yang dicapai ni sebenarnya impak daripada program-program tersebut. Betul lah tu. Untuk lupa tak setuju pun betul kata ni. Okey, ini untuk yang bimbingan dan kaunseling. Kemudian support unit kita yang kedua, okey, iaitu pusat sumber sekolah. Okey, macam yang saya sebut tadi lah. Okey, juga sangat membantu. Okey, terutamanya kita tahu pusat sumber adalah nizam kan, baca. Jadi banyak yang kita dapat di tulang tersebut. Kemudian kalau tuan-tuan lihat tadi anak-anak kita yang TV PSS channel tu, okey, sebenarnya banyak peluang-peluang yang kita bagi kepada tim ini yang membina karakter anak-anak tersebut. Jadi mudah-mudahan sesi pertemuan ini bukan setakat ataupun berakhir di sini. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan akan ada lagi sesi-sesi perkongsian pada masa-masa akan datang. Bagaimana murid ini diperkasakan empowerment of youth itu ke peringkat antarabangsa, bukan sekadar kebangsaan, dan ini membawa nama Malaysia. Dan bila ini disebut, saya sendiri duduk rumah saya naik bila saya tengok kejayaan daripada sekolah harian yang boleh sehingga mencapai ke peringkat kebangsaan dalam robotik, dalam kurikulum tadi. Dan kami juga terjentik semangat untuk membangunkan dan memperkasakan lebih dari unit kaunseling di peringkat Cinta Selatan. Ini yang kami sediakan di luar tu. Yang menarik saya nak kami nak berkongsi dengan cikgu lah. Kami sediakan parking lot kongsi emosi. Kita letakkan satu parking lot kongsi emosi. Murid akan hadir ke laman minda ni, laman minda sihat. Dia kongsi emosi. Kami sebenarnya tak expect cikgu apa yang murid buat sebenarnya. Kita just fikir okey, murid kongsi emosi apa yang dia rasa, dia tampal di parking lot. Tapi sebenarnya berlaku lebih daripada itu.
ambil video ke depan lah.
jauh datang bertamu, membawa senyum dan rasa mesra. Jelina senyum terus berpadu hingga bertemu di lain acara. Tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton video kami dari awal sehingga berakhir. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.